Hari Raya. Kampung kita kat mana, Dik? Teluk Intan. Okay, sekarang kita orang gerak dalam pukul 11.14. Nanti kita akan bagi tahu kita orang sampai balik kampung. Kita sampai kampung pukul berapa? Okay, bye. Okay. Tengok jalan jam juga tau. Agak-agak kita sampai pukul berapa? Biasa kalau normal tak ada perayaan kan, dalam 4 jam 3 jam ke 4 jam dah sampai Teluk Intan kan. Tapi ni sebab hari raya, sepatutnya raya tu konon dijangka hari Jumaat kan. Alhamdulillah lah Sabtu, so tak adalah kelang kabut sangat. So kita tengoklah jalan macam mana rupa keadaan sampai ke kampung ni kan. Hopefully tak adalah sampai 5 ke 6 jam kan. Okay. Hours later. Alhamdulillah, selamat sampai rumah tu. Alah, hari tu je kat rumah tu. Dah banyak dah. Dek, kedai kasut selalu beli kedai kasut ni ha. Kalau pergi Teluk Intan. Masih ada tau kedai kasut. Ni kedai kasut lama ni. Antara waktu kecil-kecil dulu kita orang shopping kat sini. Balik kampung kan cari kasut. Sinilah tempat kita shopping dulu. Pasar besar Teluk Intan. Yang memang kita setiap kali mesti ke sini. Wajib sampai. Sini ada pakai tak ni? Di pasar cari lagi kat pasar Teluk Intan korang. Nama saya kat jam nak berbakar petang ni untuk last buka puasa kita hari ni. Ni apa kak? Ni boleh ikan bau nak masak apa tah? Tak kari. Beli apa ni? Nasi impit. Apa kita beli tu kak? Nasi impit. Sos cili nak buat sweet sour. Nak cuba? Carrot. Pak nak potong kecil je kan? Lagi? Dekat sikit. Dia memang hantu. Kalau puasa kita hari ini Sarawak Kalau lah durian. palang kau tu tak buat macam bilik-bilik. Buat bunga api. Malam ni bangun bunga api. Api besi je beli. Sebab dia tak boleh asap banyak. Kami kita nak mula masak. Siap beli tak payah nak anyam-anyam dah. Sedap udang galang kita makan. Hari ni kita masak lemak cili api udang galang. Menu kita apa hari ni? Pecal, udang masak lemak cili, lepas tu ikan baung masak kari dengan ikan bakar terubuk. Dengan dessert kita kuah durian cili api.
Cili api, janganlah cili api. Tak naklah pedas pula cili api kuah durian tu. Ya Allah. Wah, 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 wah. Buat apa tu? Janganlah, kita ni Tengah buat apa? Menganyam ke? menganyam. Allah, menganyam kat pasar tadi? Menganyam ke menganyam? Aduh, menganyam pula. Tak apa. Dah faham macam nak masuk Setengah je. Ha. Kita buat ketupat. Ketupat. Anyam ke? Ayam ketupat. Dan ketupat. Okey, masak apa tu? Saya rasa awak ni masak setakat nak kopek je kot. Dia pandai dia ni. Masing-masing beratur nak belajar. Ambil gambar je ah. Ha, ambil gambar ya. On the way. Kuah durian dah siap. Ke dalam tu boleh. Saya tengah potong cincau. Kita orang nak buat air teh ais cincau. Kan? Si ais cucau. Ke sirap bandung cincau. Tak tahulah apa kejadiannya. Okay, let's see guys. Tengok nanti kita orang buka apa, okay? Okay, tak tahu apa jadi kejadian ni cincau untuk air apa tu kan. Yang penting air tangan Dina. Okay, baik. Cincau je pun. Pinggan. Ya betul. Kita nak masak kari ikan baung untuk berbuka puasa ni, okay? Dah siap dah kari kita, kari ikan baung. Ini in making of udang. Udang garam masak lemak cili api. Wow. Lah, jap. Sungai di Perak. Saya sebelah Air kat sini, tak ada air dia. Baik mengapi lah. Selamat Hari Raya. Nyanyilah. Hari Raya. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Mari kita ucapkan kepada semua. Selamat. Saya ucapkan. Tak payahlah, tak payahlah. Mana? Tak payahlah, ni bukan marah. Kau lain kau. Hei! Kereta aku. Gedau. Tinggi siap. Jangan takut. Takut masuk mata. Tengok size macam mana? Tak nampak Syifa tak nampak langsung. Masa-masa tu rekod je. Ni biasa. Okey. Setelah diperkenankan oleh duli-duli yang maha mulia raja-raja, maka adalah dengan ini saya mengisytiharkan bahawa tarikh Hari Raya Puasa bagi negeri-negeri seluruh Malaysia adalah pada hari Sabtu 21 Mac 2026.
Sama-sama minta maaf. Angkat gambar ni tu. Tapi mana? Amsyad. Sama air air kak. Kenapa tak pakai tudung elok lagi? Sama, maafkan Kak Ina juga ya. Kak Ina doakan cepat bertemu jodoh. Dia baby lagi. Dia masih agak lucu. Ayah lucu. Subhanallah, habis aku kiri semua. Dia duduk depan dekat sebelah Zahir. Ha, sini. 1, 2, 3. Lagi. Kurang pencahayaan. Adik nampak? Atas sikit, atas. Atas Adam. Nampak tak? Tengok atas. Mata rasa buat macam ni je. Kau rupanya? Ya ke? Aku ingatkan sekotak yang satu kotak. Ya Allah, tengoklah ni. Ni kan, ini meniaga ke? Perompak ni. Ni papai. Tengok ni. Supplier lah tahun ni. Tengok. Ni orang mahu bakar duit. Kata. Ni banyak Ni banyak orang. Oh, macam papan ni. Ni macam hebat ke? Papan. Oh, macam papan. Berapa ringgit? Aisyah sana. Sing. Rekod ni. Mesti letak bang. Apa tak gelap apa tu? Apa kat sana? Nina. Sini. Pandang. Asal sini kan? Tiang elektrik gila. Tah. Wah, apa pusing-pusing.
Besok 138 kita main. Tengok 49. 49 mati aku. Lagi tak?